Tengok kita orang buat apa? Sini. Dah Lalan tengok tu kan. Kita orang nak ajar cara hormat pengakap. Betul. Okey, cara hormat pengakap, yang pertama kali korang kena berdiri tegak. Janganlah lembut. Macam mana? Macam tu. Kena berdiri tegak. Tegas. Gitu. Okey, tangan kanan diangkat pada paras bahu. Bukan. Macam ni. Okey, macam tu. Okey, 3 jari iaitu jari telunjuk, manis dan hantu ditegakkan di atas jari kelingking yang dibengkokkan. Macam ni. Betul. Okey, kedudukan tapak tangan seperti yang ditunjukkan. Oh, macam ni. Okey. Bukan, tak boleh. Okey, dia kena macam ni. Tabik pengakap.